Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang berbahagia Datuk Dr. Awang Malik Jeman, Ketua Setiausaha Perencanaan Negeri. Macam juga Datuk KSU, saya tadi dipersiapkan oleh Setiausaha Bahagian Datuk Azalia tentang apa expectation daripada ucapan saya pada petang ini. Dan seperti biasa, Dr. Azalia dia akan siapkan teks ucapan yang sangat komprehensif. Tapi Dr. Azalia juga tahu saya jarang sangat terikat dengan teks. Tapi saya baca, saya hadap dan saya cuba kuasai. Tapi saya kena sampaikan setelah KSU dia pandai mengelak. Baik, saya juga nak alu-alukan sekalian para tetamu kehormatan. Baik, tajuk kita hari ini adalah kita nak sambut Hari Anti Pemerdagangan Orang. Kerana bangsa-bangsa bersatu isytiharkan setiap tahun 1 Julai itu adalah hari di mana seantero dunia akan menyambutnya. Ini bukan sekadar majlis sambut-sambutan, tapi ini majlis untuk meningkatkan kesedaran tentang dunia hari ini. Kita masih berdepan lagi dengan satu jenayah yang manusia itu diperlakukan tidak seperti mana yang sepatutnya. Manusia itu punya kedudukan yang tinggi sebab manusia ini kejadian Tuhan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik penciptaan mana harus diperdagangkan. Manusia ini juga dijadikan dengan tujuan khusus. Bagi kita orang Islam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala kata, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan tugas beribadat kepada aku. Lagi, wa ibadur rahman, manusia itu hamba Tuhan. Lagi, manusia itu sebagai khalifah, khalifatul ardh. Kalau tugasnya beribadah, dia itu hamba Tuhan. Dan dia juga tugasnya adalah memakmurkan, wasta'marakum fiha. Dan dia juga sebagai khalifah. Tiba-tiba dalam kehidupan manusia ini masih terus berlaku di mana manusia itu dijadikan mangsa pemerdagangan. Dari segi human dignity berlaku pelanggaran yang sangat serius. Dari segi kemuliaan karamah Bani Adam itu juga berlaku pengabaian yang sangat serius. Kalau begitu senarionya, lalu apa tugas dan kewajipan suatu pemerintah, sebuah pemerintah? Negara kita Malaysia yang sekarang ini mengangkat atau mengetengahkan falsafah madani, bercakap tentang kemuliaan, bercakap tentang kemurahan, sifat pemurah manusia. Dan tentu saja kerajaan yang menjunjung nilai-nilai ini tak boleh berpeluk tubuh tanpa melakukan apa-apa untuk mempenteras kejadian atau aktiviti pemerdagangan. Jadi begitulah latar di sebalik kita merayakan acara ini sebagai acara tahunan, tetapi juga kita kembali mengingatkan diri kita, kerana yang hadir di sini bukan hanya MAPO, KDN, tetapi banyak agensi kawasilia yang lain, termasuk rakan-rakan kita dari luar negara dan rakan-rakan dari NGO. Saya sangat hargai kehadiran semua yang terlibat, kerana melalui penglibatan inilah my deepest appreciation to the foreign representatives, embassies and international organizations who have walked
alongside Malaysia in our journey to combat human trafficking. I salute all the collaboration and participation from all of you. Thank you very much. Sehingga tengah hari tadi, saya meluangkan hampir 1 jam dengan Duta Amerika, Mr. Edric Kagan, menyentuh pelbagai perkara, termasuk tentang prestasi Malaysia mempertahankan Tier 2 dengan 16 lagi short. Ada pesan-pesan khusus dari perspektif Jabatan Negara Amerika yang disampaikan kepada saya, yang nanti saya akan berkongsi dengan MAPO, ya. Dan ini juga mengesahkan kepada kita bahawa tanggungjawab kerajaan tentu saja yang pertama kena ada tekad politik, political will yang kuat. Yang itu sudah terserlah, tak boleh dipertikaikan. Yang kedua, tanggungjawab untuk mewujudkan law and regulation yang mencukupi, yang munasabah, supaya jangan ada kelompongan yang membolehkan aktiviti ini sampai kalau nak dilakukan penguasaan atau pemantauan atau pendakwaan yang berakhir dengan sabitan, di sana ada kelemahan dari segi perundangan. Kerana itu tanggungjawab kerajaan. Tapi kalau kita saja tak mencukupi lagi, kerana daripada teguran-teguran atau syur yang diangkat ketika kita diletakkan rating pada angka berapa, di situ ada menyusul lagi. Misalnya yang terbaru ada 16 syur. Saya sampaikan kepada Ambassador Kagan tadi, dalam banyak-banyak syur itu ada sebenarnya yang kita sudah pun comply, patuh, ya, namun masih diangkat sebagai syur teguran yang perlu diperbaiki untuk kita ada peningkatan dari segi rating. Ya, beliau menggesa supaya MAPO khususnya terus-terusan engage dengan semua stakeholders, termasuk dengan Jabatan Negara Amerika, untuk menerangkan perspektif kita. Dan dia tak boleh bersifat one off, dia mesti usaha yang berterusan. Kebetulan ianya persis pandangan saya kepada pasukan tim Dr. Azalia pagi tadi ketika menyampaikan briefing kepada saya untuk mempersiapkan ucapan saya hari ini. Saling tak tumpah. Maknanya cara saya melihat dan setelah membaca, termasuklah melihat kita nak luncurkan sekejap lagi, kita dah ada plan nasional plan on anti-trafficking, dan kita akan luncurkan sekejap lagi milestone pencapaian kita. Dan yang telah saya baca, yang risau, saya kalau dibagi pasti saya habis baca. Ini nipis je, saya dah habis baca dah, ya, dan saya tengok bahawa ada beberapa perkara yang menunjukkan pencapaian yang sangat membanggakan. Oleh itu saya ucap syabas dan tahniah kepada MAPO. Cuma kena ada rasa tawaduk, kena ada tawaduk juga. Sebab apa? Sebab tak mungkin pencapaian itu boleh dicapai tanpa kerjasama dengan government partners yang lain. Ya, kita ada daripada Prime Minister Department, kita ada daripada Kementerian Sumber Manusia, Ministry of Human Resources, kita ada kementerian luar yang banyak mendukung semua inisiatif kita. Kita ada Ministry of Investment, Trade and Industry yang juga memberikan banyak maklum balas. Ministry of Youth and Sport, Ministry of Transport Malaysia, Ministry of Women, Family and Community Development, Ministry of Communications, Ministry of Plantation and Commodities, Ministry of Health Malaysia and Ministry of Defence Malaysia. Semua ini adalah partners kita yang penting sehingga membolehkan MAPO menjalankan tugas hakikinya dengan berkesan. Kerana itu, bagi pihak Kementerian Dalam Negeri, sempena kita menyambut ulang tahun ataupun tahun Hari Anti Pembadangan Orang ini, saya nak sampaikan bahawa kami sangat menghargai dedikasi dan juga kerjasama yang diberikan oleh rakan-rakan mewakili government partners ini. Saya juga sangat menghargai rakan-rakan daripada NGO yang saban tahun tidak pernah jemu mendekati kita dan sentiasa memberikan sambutan yang baik saat MAPO dan KDN memerlukan penglibatan mereka. Adalah 1-2 kes pengecualian saya sampaikan tadi kepada tim MAPO.
antara teguran yang disampaikan atau sure yang diminta kita perbaiki untuk memberikan kita rating yang lebih baik adalah mengadakan rumah perlindungan. Ada insiden di mana rumah perlindungan berjaya kita dapatkan dengan kerjasama kerajaan negeri dan sebagainya. Tapi kita perlukan rakan NGO juga untuk bantu operate, kan? Tapi itu tak berlaku, tak pada sampai tahap di mana membolehkan kerjasama itu berlaku dengan lebih harmoni. Jadi akhirnya tak dapat kita take off, ya. Jadi yang ini saya ingat sesuai dengan pendekatan kita, pendekatan melibatkan semua stakeholders. Ini elok juga kita teliti balik, ya. Kerana NGO ada peranan, kerajaan ada peranan, semua pemegang taruh yang lain ada peranan. Yang ini kita nak minta sampaikan juga. Kerana itu pada ucapan ini saya tadi telah memulakan dengan pertama mengingatkan tentang secara kejadian manusia itu adalah kejadian terbaik. Manusia itu ada tugas dan peranan ianya dijadikan. Tapi realiti yang berlaku adalah sebaliknya. Masih wujud lagi insiden atau kejadian-kejadian yang mengaitkan soal pemandangan orang yang merupakan kontras kepada hakikat sebenar manusia ini dijadikan. Sekarang pun Laksamana Maritim kita, Datuk Rosli, sekarang dengan pasukan cari lamatnya di kawasan perairan Thailand dan Malaysia yang menemui ada yang mangsa yang hidup, ada yang telah meninggal, ya. Ini sama ada penyeludupan manusia atau pemandangan orang masih kita siasat lagi. Tapi fokus kita sekarang adalah menyelamatkan. Sehingga semalam sudah 20 kita temui. Hanya 7 saja. Hanya 13. Dia 20, yang hidup berapa terus ni? 13. Yang meninggal 7, termasuk kanak-kanak. Dan yang meninggal semuanya wanita. Okay. Yang dapat kita selamatkan adalah yang muda-muda, yang fit lagi fizikalnya. Tapi kanak-kanak dan wanita menjadi mangsa. Itu sudah 20. Kita masih lagi mencari usaha cari lamat kita. Kenapa insiden ini berlaku? Melalui temu siasat kita yang dilakukan oleh pasukan polis setakat ini, kita dapati bahawa kita boleh bersiasat dari banyak angle. Boleh jadi penyeludupan, boleh jadi pemandangan orang, ya. Kerana sekarang ini, ya, ini monsun timur laut, ombak ganas, mana mungkin kapal yang berlayar macam itu dengan membawa orang yang tanpa dokumen dan sebagainya dan memilih Malaysia sebagai destinasi dan akhirnya tak sampai, ya. Monsun timur laut ni gelombang lebih tinggi. Atau kapal FMM pun kalau macam ini musim sekarang ini berakhir bulan Mac tahun depan, laluan kapal itu adalah laluan yang sangat berbahaya. Kapal FMM pun boleh terhuyung hayang, Laksamana Maritime pun boleh muntah, ya. Apalagi walaupun padang permainan di laut, apalagi orang biasa, ya. Jadi ini semua akan kita siasat sampai ke akar bumi. Kerana itu dia memberi keinsafan yang amat sangat, terutama saya yang diberikan taklimat tentang kejadian ini, tentang insiden ini. Pertama, saya sebut bahawa tumpukan dulu kepada usaha menyelamat. Hakikatnya bahawa kita masih jumpa lagi yang selamat, walaupun kita juga jumpa mayat. Tapi fokus kita adalah di kawasan hampir 250 batu persegi ini, ya, kita cari, perluaskan pencarian kita. Dan bagi yang selamat, kita akan minta mereka membantu siasatan untuk membolehkan kita mengetahui punca. Jadi makna sambutan ini adalah, saya sebut tadi, adalah untuk terus membangkitkan kesedaran bahawa ancaman itu semakin kompleks, ancaman semakin mencabar. Dia datang dalam banyak bentuk. Dia tak mungkin hanya kita saja sendirian boleh selesaikan. Kita mesti bekerja sebagai satu pasukan. Kalau perlu kerjasama serantau, kerjasama serantau.
Kalau kita perlu gembeling semua kumpulan NGOs yang mendukung hasrat yang sama, kita harus terbuka untuk menerima kerjasama ini. Begitu juga jaringan antarabangsa, kerana ini sahaja saya anggap sebagai formula terbaik untuk memberikan hasil yang berkesan dalam usaha untuk memerangi jenayah anti pemberdagangan orang ini. Sekali lagi, kepada MAPO, bahagian MAPO, Dr. Azalia dan juga pasukannya, saya ucapkan syabas dan tahniah mengambil inisiatif menjayakan hari sambutan hari anti trafficking ini, yang mengulangi tekad kita sama-sama untuk membasminya, memeranginya. Saya juga nak ucapkan syabas dan tahniah kepada semua agensi kawal selia kerajaan yang lain, kepada rakan-rakan daripada kedutaan asing. Saya juga sangat hargai kepada badan NGO yang ikut sama, dan ada sedikit saja pelaporan yang untuk melengkapkan ucapan saya ini adalah untuk memaklumkan bagaimana kerjasama serantau melalui ASEAN Senior Official Meeting on Transnational Crime atau SOMTC dan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime atau AMMTC yang saya menjadi hostnya pada bulan Ogos yang lepas, turut bersetuju bahawa Malaysia dan negara ASEAN akan terus memperjuangkan agar isu pemerdagangan orang ini dilihat secara menyeluruh, merangkumi aspek pembangunan sosial ekonomi dan kemanusiaan, dan kita angkat ini sebagai agenda utama bagi rantau ASEAN ini. Sekali lagi, dengan ucapan itu, terima kasih. Saya dengan gembira dan sukacita dan penuh syukur merasmikan sambutan World Day Against Trafficking in Person bagi tahun 2025 pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri. Dimohon Yang Berhormat Datuk Seri untuk kekal berada di atas pentas bagi acara seterusnya. Dengan ini juga majlis dengan sesucitanya menjemput Yang Berbahagia Datuk Dr. PSU diiringi Yang Berusaha Dr. Azalia Muhammad, Setiausaha Bahagian NSO MAPO.